Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ma taufiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat, para hadirin hadirat rahimakumullah, yang mudah-mudahan insya-Allah kita yang hadir, kita yang berada, kita yang duduk pada malam ini mudah-mudahan didoakan berada di dalam rahmat Allah, berada di dalam pemeliharaan Allah, berada di dalam keampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ni puji dan syukur kita nak sambung pengajian kitab kita pada muka surat yang ke-30, sambungan pada bulan yang lalu. Muka surat 30 kita gustan balik, kita ambil tang lagi sabda Rasulullah. Tidak, kita tak faham. Mai-mai hari ni sambung, dia tak apa nak faham. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya 7 orang yang dilaknat Allah Ta'ala dan ia tidak menilik kepada mereka dengan tilikan kasihani pada hari kiamat. Nabi nak cerita pada malam ni ada 7 golongan yang Allah Ta'ala laknat. Habis. Cerita dia habis. 7 golongan ni habis. Kalau ada yang duk buat perangai ni, tobat buang. Kalau ada duk buat kelaku ni, tinggal buang. Tobat buang ke Allah. Habis. Cerita kata laknat ni habis. Cerita kata Allah Ta'ala laknat ni maklum-maklum. Cerita dia ni habis. Tak ada ayat dah hang boleh nak abang apa. Habis. Habis. Cerita ni cerita habis. Tu yang pertama. Allah Ta'ala laknat 7 golongan ni. Yang kedua, mereka tidak akan ditilik. Mereka tidak akan dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang pada hari kiamat nanti. Pun habis. Cerita dia cerita habis. Yang pertama Allah Ta'ala laknat. Yang kedua, Allah Ta'ala tak pandang dia dengan pandangan kasih sayang. Cerita dia apa dia? Cerita dia habis. Habis. Kalau bahasa Kedah panggil habis pembuat. Tak boleh nak buat apa dah. Siapa dia yang kata 7 golongan ni? Lagi tiada diampuni bagi mereka. 3. Allah Ta'ala tak pandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Allah laknat mereka. Allah Ta'ala takkan ampun dosa mereka, melainkan mereka bertaubat. Bahkan diseksa dengan seksaan yang amat pedih. Yang keempat, mereka ni kena azab yang dahsyat. Dan dikatakan kepada mereka, masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama dengan orang-orang yang masuk.
Iaitu orang-orang yang kafir. Malaikat kata dekat mereka, pergi masuk dalam neraka. 4 benda, paling 5 benda. Yang pertama, Allah Ta'ala laknat golongan ni. Yang kedua, Allah Ta'ala tak pandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Yang ketiga, Allah Ta'ala takkan ampun dosa mereka. Yang keempat, azab mereka amat keras. Yang kelima, Allah Ta'ala suruh mereka ni masuk ke dalam neraka. 5 bahana ni akan dapat kepada 7 golongan ni. Mudah-mudahan saya doa kepada Allah untuk diri saya, untuk keturunan saya dan juga tuan-tuan dan keturunan tuan-tuan. Kita dihindar daripada termasuk daripada golongan ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang pertama, orang yang meliwat. Dia ni dia habis. Liwat. Dia suka mendatangi dengan benda yang diharamkan oleh syarak. Kita ni Allah Ta'ala buat, Pak Long. Allah Ta'ala tahu dah kesukaan kita ni apa dia. Allah Ta'ala tahu dah. Allah Ta'ala dia cipta kita. Allah Ta'ala tahu dah kegemaran kita ni apa dia. Hobi kita ni apa dia. Allah Ta'ala letak. Allah Ta'ala tahu dah. Dia tahu dah saya ni seronok apa. Dia tahu dah. Manusia ni dia seronok apa. 2. Pertama dia seronok kepada harta benda. Al-mal. Harta benda. Sibuk dunia ni kerana apa dia? Kerana harta benda. Allah Ta'ala tahu dah. Kita ni dalam Quran Allah Ta'ala kata. Manusia ni yang pertama yang lepas seronok apa dia? Lepas seronok dengan harta benda. Setuju ke tak? Setuju. Cerita harta benda ni Pak Long. Duk ngak nak mampuih pun dia mau lagi dengan harta benda. Dia duk ngak. Tinggal nak piak mampuih ya. Tak percaya pergi tengok orang sakit. Pergi tengok orang sakit. Pergi tengok orang sakit. Pergi tengok orang sakit. Bayar orang sakit ni bayar faham. Cuba tengok gen tua-tua. Bagi makanan ni abah tak boleh makan ni. Ni abah ni roti canai ni abah ni. Roti kahwin. Kahwin tak boleh kolesterol tinggi. Buah pun tak mau. Ubat lagi tak mau. Cuma saya memang 2 benda. Nak bagi duit dengan mak baru. Dia mangkit duduk panggung. Tanya mak baru, mak abah dia tanya. Sama dengan orang nak mampu duduk lampu ni pun balong. Lampu ni rupa bateri cat kambing. Ingat lo bateri cat kambing. Hak yang lama dia tahu bateri cat kambing. Bateri cat kambing ni dia galak mula ya. Bobo lantas snack. Suluh tu terang sat ya. Betul ngak nak mampu. Dia ni pun duduk dalam ICU ni pun jenis mangsa bateri cat kambing dah duduk lek. Hang wak pi yang nu tak mau, wak pi Quran tak mau, ayat Zam-Zam tolak, buah kurma tak ambil, tak mau. Wak pi duit dia sambak tak agak-agak orang tua tu, haduk lek. Wak pi duit sambak. Kita kata dia ni baru balik umrah ni ayat Zam-Zam. Dia kata ayat tak boleh makan, dia ada cucu. Ayat tak boleh minum lah, dia baru lepas operate angkung. Ayat pun dia drip masuk ke dalam tangan. Buah kurma tak boleh. Ni nak bagi kat siapa? Bagi kat lepa. Dia nak menentu dia. Terewak keluar duit. Ni dalam envelope ni ada 300 bagi kat lepa ke? Dah, sini. Dia kata sini ya tu. Duk liak-liak nak mampu hal tu. Ni Allah Ta'ala kata yang pertama kata benda. Kok mana pun orang mau kata benda ni. Dia tu. Yang kedua. Wal banun anak pinak. Kita nak dapat anak pinak ni lagu mana Pak Long? Dia kena proses perkahwinan. Perkahwinan. Allah Ta'ala tahu dah. Setiap daripada manusia ni dia letak nafsu. Nafsu ni Pak Long dia bukan pernah tua. Hak tua ni kita. Nafsu ni dia muda senantiasa. Nafsu ni dia muda. Hang umur 20 pun nafsu teratu. Hang umur 60 pun nafsu teratu. Nafsu. Sebab tu kalau main tua tu ikut nafsu, serupa Honda 70 boleh kat budak muda lagu tu. Dia pulas minyak menyakak motor Nabi. Nafsu ni tak pernah tua maklum. Nafsu tak pernah tua.
Salah tak kita ni ada nafsu? Tak salah. Sebab manusia mesti dan Allah akan bekalkan kepada mereka dengan nafsu. Yang Allah Ta'ala suruh jaga ni apa? Yang Allah Ta'ala suruh buat. Jaga dan kawal nafsu tu. Nafsu hang suka apa dia? Aku suka kepada nafsu syahwat. Aku ni suka kepada benda-benda tu. Hang kahwin. Lempiaskan nafsu hang dengan jalan yang syarak benar. Kahwin. Saya kahwin lah ustaz. Aduh, tak cukup seorang. Boh dua. Islam bagi, yang tak bagi bini hang. Islam bagi, yang tak bagi bini hang. Betul tak Malong? Ha Malong? Saya ni sekerat jalan baru perasan spek tinggal tadi ni. Ni saya tengok Maklum nampak lagu anak dara belakang ni. Nampak lagu anak dara. Serupa duduk ceramah dekat universiti Maklum. Nampak macam budak tahun 3 belakang ni. Maklum, setuju tak saya kata Maklum? Islam benak suami kahwin lebih daripada seorang. Hak tak bagi bini. Setuju ke tak? Ha? Kuat lah sikit. Setuju ke tak? Ha? Okay. Bini saya lain. Tak macam Maklum. Ada lepas tanya kat dia pun, Ustazah. Kalau Ustaz Usam nikah lain, seorang lagi tambah apa ni? Macam mana? Dia kata dia tak pernah membangkang suami-suami untuk berpoligami. Bahkan dia menyokong. Asalkan jangan suami dia. Subhanallah. Itu hebat. Hebat. Saya dengar mula-mula ni Alhamdulillah lah. Dengar-dengar ujung tu haram sungguh kata. Dia menyokong suami-suami untuk berpoligami asalkan jangan suami dia. Islam bagi nak kahwin lebih daripada seorang. Tak bagi bini kita. Sebab apa Maklum tak setuju Maklum? Setuju tak saya kata ni? Alasan Maklum ni tak setuju. Sebab Maklum tengok di depan mata Maklum apa yang berlaku bila mana suami berpoligami, keadilan tu hancur. Betul tak Maklum? Tu kan? Setuju tak Maklum? Hello? Setuju tak? Jangan dia buat muka belagak sangat. Tahulah nampak muda malam ni. Setuju ke tak? Kalau suami Maklum adil, Maklum bagi tak? Tak bagi juga. Kok mana Maklum ni? Saya pergi ceramah di Perak. Saya ceramah di Perak. Kuliah muslimat. Ramailah muslimat. Kuliah duha. Saya tanya mereka, ni Maklum ni kalau suami nak kahwin lagi seorang bagi ke tak? Steady dia jawab, bagi. Saya terkejut. Sungguh. Cek janda. Patutlah bagi. Cek tu. Persatuan janda patutlah mereka bagi. Allah Ta'ala kata, hampa nak ni dia jalan dia. Nak melampiaskan nafsu, silakan. Tapi ikut jalan agama benar. Ikut jalan yang Allah redha. Sila. Patut ada jalan dia. Guna jalan depan, jangan guna jalan belakang. Pak Long, Islam ni Pak Long, dia buat ada sebab Pak Long. Contoh saya kata. Islam mengharamkan judi. Hang nak main judi? Hang main. Tak ada masalah. Kesudahan dia apa dia? Duit tak pernah lekat dalam bukit. Dia. Hang nak main judi, main. Islam haram. Ada sebab. Saya nak main judi tak boleh. Haram. Nak main kok? Mampu pergi ke hang. Kesudahan. Duit hang tak pernah lekat dalam bukit. Islam tak bagi minum arak. Nak minum. Kesudahan. Orang jalan ke depan, hang stand ke belakang. Orang naik kereta atas jalan, hang bawa kereta dalam petak. Orang belah ke tu, hang belah orang. Nak zina? Silakan. Islam kata haram. Nak. Kesudahan dapat HIV/AIDS. Islam habang dah. Ni yang pertama, liwat.
Liwat balong dia datang dengan jalan yang belakang. Kedua, orang yang mewatikan perempuan daripada duburnya. Tak boleh. Ni tak ada ulas lah. Pak Long pun faham. Pak Long lebih faham pada saya. Ni kalau bab hadis ni saya bagi Pak Long ulas. Lagi sedap pada saya ulas. Saya Pak Long berpengalaman. Mewatikan. Apa dia Ustaz mewatikan? Faham ambil lah Pak Long. Faham Pak Long? Mewatikan perempuan pada duburnya. Ketiga, orang yang mewatikan binatang. Ni pun ada agak Pak Long. Dia tengok kambing, dia steam. Kacau. Dia tengok lembu, dia steam. Kacau. Ada. Kalau kambing dengan lembu boleh gagah ke Pak Long. Dia tengok baby pun dia steam. Ada orang kok ni. Ada Pak Long, ada. Dia duduk kat belah Pengkalan Lebah Man. Dia kata, tapi tak tahu malam ni dia tak main. Saya pernah jumpa kawan ni. Dia duduk kat belah Pengkalan Lebah Man. Dia tengok baby pun. Dia steam Pak Long. Kacau. Kata hang ni terlajak ke darah tambah. Dia kata tak tahu tak tengok baby hutan pun steam. Dia naik kereta ke atas highway. Dia tengok lori baby. Dia pergi berhenti tengok. Tanya apa steam. Tengok baby pink tu pun. Kata hang ni kacau. Ada kawan ni. Asal Pengkalan Lebah Man. Tapi tak tahulah ada tak ada lagi. Kawan tu. Keempat. Orang. Ni baru kita nak sambung. Hak malam ni. Dia nak sambung tempat tu. Jadi saya ghostan sikit belakang tu. Tidak tuan-tuan tak faham. Yang keempat. Orang yang mengeluarkan mani dengan tangannya. Ini banyak orang buat. Dalam bahasa dia panggil onani. Yang mengeluarkan air mani menggunakan tangannya. Ya sebab tu Nabi kata Allah Ta'ala laknat orang yang menikah dengan tangan. Dalam hadis lain. Nikahul yad mal'un. Orang yang menikah dengan tangan Nabi kata. Inilah yang mengeluarkan air maninya. Sama ada lelaki ataupun wanita. Dengan tangan mal'un dilaknat oleh Allah. Ni pesan. Ni perbahasan ulama ni dia panjang lah. Kalau kita ni menikah. Nikah ada bini. Tapi bini kita pada masa tu merah merah. Macam mana kalau kita, tu perbahasan ulama ni ada. Ni orang yang sengaja saja-saja mengeluarkan air mani dengan tangan, dilaknat oleh Allah. Kelima, orang yang mewatikan anak perempuannya. Ni pun jahanam. Yang kata nafsu ni tuan-tuan, kadang-kadang kita bukan boleh fikir nafsu ni maklum. Dengan budak umur 2 tahun, budak perempuan umur 2 tahun tu, dia ada nafsu. Tuan-tuan percaya tak ada orang lagu ni? Dengan budak perempuan, kita duk tengok budak perempuan ni. Kita ni hak normal. Tengok budak-budak perempuan ni. Kita tengok budak-budak ni Pak Long. Nafsu tak ada. Yang ada apa dia? Kasih sayang. Tengok budak-budak comel ni kerana nak dukung, nak cium. Ni tak. Dia tengok dia ada nafsu. Cerita yang keluar bila? Seorang janda ni dia menikah dengan satu lelaki negro. Dia ni janda anak seorang perempuan. Anak dia umur 2 tahun setengah perempuan. Dia tinggal budak anak dia ni dengan suami pak tiri budak tu. Mak ni pergi kerja balik-balik tengok budak perempuan ni duduk tinggal seorang dalam rumah duduk teriak. Pak dia hak negro tu dah cabul dia. Ada nafsu lagu ni. Nafsu. Tu yang kata nafsu binatang. Tu yang kita kata tadi ni. Dengan budak perempuan ni pun kita tak boleh fikir. Tambah dengan binatang. Dia balas lembu korban. Esok nak sembelih. Petang ni dia balas. Lembu tu dah nak korban itu. Hak tumpuk tu pula. Tok Imam, Tok Bilal. Hak jenis top 10 masjid punya tumpuk ni. Tak tahu nak dengar mana tu. Kita pun nak dengar. Yang pelik lembu ni pasal apa? Kita nak pergi tengok pun dah malam raya duk takbir. Kita duk takbir sini, dia duk balas sana. Awak pagi esok tak kalut telefon ustaz nak tanya ustaz ni kami punya lembu ni boleh sembelih atau begini.
Ustaz ni pun heran awak tanduk patah dah. Dia kata tak tanduk pun elok. Betul lagu nak lembu ni kena liwat malam Ustaz. Dia kata ni. Jaga. Ni yang kata nafsu ni Pak Long. Yang kata nafsu ni. Keenam. Orang yang berzina dengan orang yang sekampung dengannya. Lagi teruk. Zina ni pun teruk dah. Zina dengan orang sekampung. Yang ketujuh. Orang yang menyakiti orang sekampungnya. Orang yang menyakiti orang sekampungnya. Ni nombor 7. Hak jenis khianat sama-sama sekampung ni. Allah Ta'ala laknat Nabi Abang. Allah Ta'ala takkan ampunkan dosa. Allah Ta'ala takkan pandang dengan pandangan kasih sayang. Allah Ta'ala akan humban mereka ni ke dalam neraka. Allah tak akan ampun dosa. Antaranya siapa? Orang yang khianat orang sekampung. Orang yang menganiayai orang sekampung. Orang yang pedajir orang sekampung. Ni dia. Nabi kata. Bukan saya kata. Nabi kata. Saya nak tanya Pak Long. Ada tak orang lagu ni Pak Long? Dalam masyarakat kita ada tak orang lagu ni? Ada. Duk kawan elok-elok tentu khianat. Duk boleh minum banyak kopi sekali. Boleh pergi mana-mana sekali. Khianat. Ni ada orang yang perut pedai jahat lagu ni. Keturunan jahat lagu ni ada. Ingat. Allah laknat orang lagu ni. Sebab tu hidup hang tak pernah senang. Buat nanya ke orang ni. Hidup tak pernah senang. Na'udzubillahi min. Carilah Pak Long dalam dunia ni. Pak Long buat mai kat saya satu contoh. Saya nak tengok. Saya nak bagi. Kalau siapa boleh buat mai contoh tu, saya nak bagi RM50. Sikit sangat RM50. Okey lah. Endelok malam ni bahagi 2. Jangan duk tutup ambil ke semua. Tinggal bila saya ambuh minyak sama. Siapa boleh buat mai contoh satu orang yang hidup dia duk nanya dekat orang, dia senang. Dia ni ustaz senang, hidup dia bahagia, hati dia tenteram, aman, damai. Sebab apa? Sebab dia duk kata ke orang, dia duk menanya orang, dia duk zalim orang. Buat mai satu contoh saya nak tengok. Dia contoh mudah lah Pak Long. Orang hak jenis berhutang tak mau bayar. Ada tak lagu tu? Orang hak jenis berhutang dan dia tak mau bayar hutang orang. Ada tak jenis tu Pak Long? Ada kan? Orang hak duk buat kerja lagu tu, awak dia senang ke? Dia duk berhutang orang, dia duk kona orang, dia duk berdajir orang. Dia senang? Dia tak senang. Orang hak dia tak bayar hutang tu susah merempat. Dah. Kawan tu pun tak susah, hang pun tak senang. Ada tak orang lagu tu Pak Long? Ada. Mai nak berhutang kita lembut lidah, lembut gigi pada lidah. Ni aku nak berhutang hang saya. Awak, aku ni tak lepas ni 2 minggu aku bagi balik. Masa dia nak hutang kita. Time kita nak minta hutang kat dia. Dengan kita dia marah. Netang lagu ni ada tu. Sebab tu orang ada buat perangai gitu tak senang. Kita hak kena pun tak susah. Ni dia. Melainkan mereka bertaubat daripada sekalian yang tersebut. Kata Nabi, melainkan mereka ni bertaubat daripada apa yang mereka buat. Dan satu riwayat. Daripada Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam. Bagi iblis. Ceritakan kepada aku apakah suatu pekerjaan yang lebih engkau kasihi kepadanya. Nabi Sulaiman tanya dekat iblis. Kelebihan Nabi Sulaiman ni apa dia? Tuan-tuan tahu kan? Dia boleh bercakap dengan semua tahu cerita dia. Nabi Sulaiman. Satu hari Nabi Sulaiman dia jumpa dengan iblis. Dia tanya iblis. Iblis, aku nak tanya hang satu iblis. Ya, wahai Nabi Allah, apa dia? Iblis, apa dia satu perbuatan yang hang suka? Orang buat ni hang suka orang buat. Sebab iblis dia bersumpah dia akan menyesatkan anak keturunan Adam ni. Ni sumpah iblis depan Allah, dia akan sesatkan kita. Nabi Sulaiman tanya kepada iblis, Iblis, ya Sulaiman, apakah perbuatan yang paling seronok kalau anak-anak Adam ni buat? Cuba cerita mereka, aku pun nak dengar.
Apakah suatu perbuatan yang paling suka kalau anak keturunan Adam ni buat? Maka Iblis menjawab. Iblis kata apa dia? Tiada yang lebih aku kasihi daripada liwat. Yang pertama, aku paling seronok ni apa dia? Kalau anak keturunan Adam ni liwat. Tu yang pertama. Dan mengumpat orang. Ni nombor 2. Hak pertama mungkin kita tak buat ni. Hak jenis ni kita duk main kuliah ni Pak Long ni. Walaupun kitab tak pernah ada ni. Kita tak buat kerja lagu ni. Ni kita geng kuliah tak ada kitab ni. Dengar kata liwat. Oi ustaz tak ustaz. Ustaz kami tak nak buat lagu tu. Nak liwat apa ustaz. Gamak belu pun tak nak tengok. Bagus. Cantik. Clear. Ni saya tengok muka Pak Long pun saya tahu. Saya tengok muka Pak Long pun tahu ni jenis bagus-bagus belakang ni. Alim dan soleh. Alim. Ngaji kitab tak nak ada. Tu tanda alim Pak Long. Soleh. Kuliah siapa pun Pak Long main. Tu makna soleh. Tak nak buat. Tak nak. Saya tak mau. Saya tak mau ni. Mengumpat orang. Mula. Tengah duk kuliah dia boleh mengumpat. Tengah duk kuliah. Dia tweet kawan dia. Belanjawan tadi macam mana? Tu tengah duk kuliah apa long? Hang sabar. Mai kuliah elok dah dengan bini dia sambil duk bawa kereta duk cerita hai orang. Duk bawa kereta duk cerita hai orang. Dia kena dalam taman dia kena tengok geng tu lelaki bini duk menyembang. Hon. Set. Hon angkat tangan. Lajak sikit bini dia kata, abang nak mereka tak lagu kita lah. Kita ni kalau dengar kuliah tak boleh duduk nak pergi dengar. Tak reti nak duduk lagu tu. Abang, orang duduk bang maghrib, duduk menyembang luar rumah ni. Kita ni tak reti. Perendah orang penik dia. Laki dia kata tu lah, nak jumpa tara aku pun bukannya senang. Betul ya abang. Nak jumpa tara saya pun payah abang. Duduk penik daripada orang. Maklum, hak ni iblis juga maklum. Duduk mengata kat orang. Tapi nak buat macam mana? Hatu yang sedap. Dia kata ke orang dengan kata kat kita. Mana sedap belum? Kata ke orang. Sama ustaz mengajar pun kata kat orang. Sedap cuba kata kat dia. Sejam tak lebih. Mau kata ke orang tengah 2 jam tak rasa apa belum. Sebab tu saya nak abang lagu ni lah. Belum. Dalam hidup kita ni. Kalau kita duk kata ke orang Pak Long. Yang pertama kebaikan tak pernah dapat. Yang kedua dosa tak pernah putih. Tu, 2 benda. Kita kata dekat orang, kebaikan tak pernah dapat. Nak baik lagu mana kalau kita duk kata ke orang, dengan kata kita ni, orang yang duk perbetui, kita tak boleh perbetui diri kita. Sedangkan bila kita kata dekat orang, automatik tu kita. Faham? Tak faham Ustaz? Macam ni. Belakang Mak Long tu ada satu benda nama dia cermin. Tu dia nak tengok telekung Mak Long. Dia beza Mak Long no. Belah orang perempuan ada cermin, belah orang jantan tak ada cermin. Sebab apa? Orang lelaki ni Mak Long dia tak peduli. Lebay cok lepas ke depan pun tak apa. Orang pakai lebay lagu ni, dia pakai lebay kot tu cok lepas ke depan, tak apa. Orang jantan ni Mak Long dia tak peduli. Senang. Orang perempuan dia nak kena perbetui tudung. Dia nak perbetui oning. Ni orang perempuan. Mak Long pergi tengok cermin. Habis Mak Long duk tengok cermin tu. Sambil duk tengok cermin di rumah tu. Mak Long ambil mulut merah. Mak Long tunyah. Mak Long tunyah mulut merah. Tunyah. Laki Mak Long panggil. Nak. Kejut Mak Long lepas tang ni. Mulut merah Mak Long dah main tang ni. Sekali tengok. Sobat tentera Israel tetap pipi Mak Long. Pada hadak lipstick. Lajak main tang ni. Mak Long. Mak Long tahu tak? Lipstick Mak Long lajak main tang ni. Mak Long tahu. Tahu tu tak mana? Mak Long tengok cermin. Hei, Mak Long pun ambil tisu. Ambil tisu ni Mak Long nak buang lipstick yang terlajak dekat pipi ni. Mak Long nak tonyah tisu tu tak mana? Tonyah tang cermin lah. Kan Mak Long tonyah tang ni. Faham tak? Mak Long? Awak nampak lagu nak mati ya ni pasal apa Mak Long? Bukan saya tanya banyak tu pun Mak Long penat nak fikir dah kot.
Bila lipstick ni lajak tang ni, maklum nak lap tang mana? Maklum lap tang cermin ke? Maklum lap tang pipi maklum? Kena lap tang pipi lah baru betul Oi, hang syah dah. Sat tu. Tuan-tuan, masjid tuan-tuan ni antara kelebihan jam dekat. Saya biasa tanya orang duduk kat gurun tu, depa tahu maghrib masuk nak, depa kata dengar Masjid Abdul Rahman punya jam. Jam ni bunyi lah Masjid Abdul Rahman, gurun dengar. Tu pun depa haram tak semayang ni maklum. Jam punya derah lagu tu. Maklum, kita ambil tisu, kita lap tang ni, kita lap tang diri kita. Barulah betul dekat orang. Sekarang kita tak lap dekat diri. Kita duk lap tang cermin. Tobat benda tu takkan jadi elok. Tobat benda tu takkan jadi betul. Samalah dalam kehidupan kita. Kita duk nampak masyarakat ni tak elok. Kenapa dia tuan-tuan? Pasal kita tak pernah perbetul diri kita. Masyarakat, orang adalah gambaran kepada kita. Sebab tu saya nak tanya tuan-tuan. Hidup ni kalau nak bagi orang tak kata ni bila? Saya nak tanya Pak Long. Pak Long nak bagi hidup Pak Long ni orang tak kata kat Pak Long bila Pak Long? Sampai mati Pak Long orang akan kata. Lepas mati pun orang kata. Sebab tu saya kadang-kadang tak apa nak faham orang yang takut orang kata dekat dia. Ni awak hang dah buat, Allah aku tak mau lah tak jadi lagu ni orang kata kat aku, Pak Long. Orang nak kata Pak Long. Saya ni pun dulu ada penyakit juga, penyakit tak mau orang kata. Lah kali fikir, mampu bilang apa nak kata apa? Yang penting aku betul. Kita dalam hidup ni kita tak mau orang kata. Bila orang takkan kata kat kita? Kita hidup orang kata. Kita mati orang kata. Lepas mati orang kata. Tu Pak Hang dulu bodoh. Pergi jual tanah tu dekat mereka. Lepas mati. Pak kita mati 40 tahun dah. Dulu hantar tak. Pak aku cerita Pak Hang ni cukup tak guna. Pak kita. Jadi Pak Long kita dalam hidup kita tak mau orang kata. Memang kita tak boleh kawal. Benda ni kita tak boleh kawal. Orang nak kata. Mampu happy kat dia. Lama mana orang? Tuan-tuan, saya nak tanya ni. Kita ni buat apa orang kata? Setuju tak belum? Kita buat apa orang kata? Kita buat baik orang kata, kita buat tak baik orang kata. Kita bagi orang kata, kita tak bagi orang kata. Betul tak? Kita jadi tu imam masjid. Beza dah masjid ni, Korea tak ada. Masjid ni tak ada Korea kan? Masjid aja ada Korea. Ada anak Korea, nak bela anak Korea susah. Tu imam tak bagi bantuan ke anak Korea. Anak Korea kata tak? Gila masjid ni duit banyak, bantuan pun haram tak nak bagi. Yang tengok tu penyata kewangan. Duit beratus ribu duk ada. Bantuan tak nak bagi, mai lah bagi. Kita pun mesyuarat, bagilah cari anak Korea hak susah kita bagi. Bagilah satu kotak barang. Dia bagi. Agak-agak kena. Mula tak bagi, dia kata tak bagi. Kita bagi. Kena tak kata tak? Tak kena. Buka-buka. Alah, tangan ni yang bagi. Betul tak saya nak tanya tuan-tuan? Betul tak panggil orang kita? Alah, minyak sekilo. Duit beratus ribu, minyak sekilo. Dia nak, alah, gula sekilo. Sudahlah hang, kolesterol dengan kencing manis tinggi nak mampu dah. Badan hang tu apa? Tak boleh makan, kena darah jambu batu lah untuk sihat. Orang bagi gula sekilo tak cukup. Orang bagi minyak sekilo tak cukup. Bagi beras 5 kilo tak cukup. Sebab apa? Itulah orang. Tuan-tuan,
Tuan-tuan nak kira orang ni kata kat tuan-tuan, Allah Ta'ala pun orang kata. Kata dia ni ada ayah, dia ni ada anak. Nabi Muhammad orang kata tak? Gila, ahli sihir. Sebab tu tak payahlah. Tuan-tuan jangan duk takut dengan orang kata. Cuma yang tuan-tuan kena takut apa dia? Takut tuan-tuan kata ke orang. Kita jangan duk takut orang nak kata kat kita. Yang kita kena takut apa dia? Takut kita kata ke orang. Ustaz, ya. Saya duk kata ni benda betul Ustaz, oi. Ha? Saya duk kata ni benda betul. Oh, hang duk cakap pasal dia tu benda betul. Ha. Tu Ustaz, anak dia tu Ustaz, anak tak sah taraf, anak haram. Betul Ustaz. Oh, betul lah tu. Ha. Hei, bukan dosa. Kuat saya kata benda betul. Kau, oi, itulah nama dia mengumpat. Kalau cakap benda tak betul, itu nama dia fitnah. Faham? Tak payah duk berdalil dah. Saya kata benda ni betul, Ustaz. Betul. Tu nama dia mengumpat. Kalau tak betul, nama dia fitnah. Dua-dua dosa. Kadang-kadang orang dia tak faham tu makna mengumpat tu. Dia duk kira, tak, saya cakap benda betul. Benda betul yang hang cakap, yang mengaibkan dia, dia tak suka dengan benda tu nama dia fitnah. Kalau benda yang hang cakap tu benda yang tak betul, tu mengumpat. Benda yang hang cakap tak betul, itu nama dia fitnah. Benda betul mengumpat. Dua-dua dosa. Dua-dua haram. Understand? Fahimtum? Bukan ketum. Fahimtum tu saya tanya, faham ke tak? Ha? Dia kata apa dia? Ketum. Tak. No, maklum no, dua-dua benda tu maklum jangan duk buat. Fitnah jangan duk buat. Mengumpat jangan duk buat. Ni Iblis jawab kepada Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman alaihi salam berkata kepadanya, celakalah engkau. Nabi Sulaiman kata, celakalah hang Iblis. Oi. Bagaimana hal demikian ini? Itu. Maka Iblis menjawab, tiada seorang yang diadatkan baginya dengan yang disukai, maka diperbuatlah dengan maksiat. Itulah yang terlebih besar dosanya. Yang lebih besar apa dia? Dia buat maksiat dengan orang yang dia suka. Sebab tu saya setuju dengan saranan Ketua Polis Kelantan baru-baru ni. Ketua Polis Kelantan kata apa dia? Bab-bab zina ni, jangan duduk hukum sebelah pihak ya. Bila ada kes, zina apa, orang perempuan buat laporan. Bila buat laporan yang kena buat lelaki. Hak kena duduk penjara, yang kena duduk lekat ni buat lelaki. Dia kata apa dia? Lepas ni dia kata kalau suka sama suka, dua-dua bubuh. Tu baru betul. Dia pokok ni Pak Long, kalau tak ada angin, pokok takkan goyang. Betul tak? Tak betul. Pokok ni goyang dua benda Pak Long. Yang pertama kena angin, yang kedua kena kerah. Pokok takkan goyang kalau angin tak ada dengan kerah tak berhingut. Tangan ni mul sebelah, dia tak bunyi, dia kena dua. Ha? Ni bila dia yang duk kena jantan dia. Yang perempuan tak kena. Kadang-kadang masa buat tu suka sama suka. Lepas tu lelaki tu tak mau tanggungjawab ke, lelaki tu tak mau menikah dengan dia apa? Dia geram. Dia geram, dia pergi buat laporan. Yang kena jantan tu. Duk dalam penjara, kena ni apa, naik turun mahkamah. Masa nak jadi itu suka sama suka. Lah kalau suka sama suka, dua-dua bubuh. Senang. Sebab apa? Barulah zina tu tak terjadi. Ni dia. Biasa diadakan bila mula-mula. Tu yang kata tu Pak Long. Yang kata pandangan mata. Mula-mula mata bertatap mata. Lidah kelu tiada terkata. Ni dia. Mata menatap mata. Lidah terkelu tiada kata-kata.
Tangan mula melata. Pas mata tengok mata, lidah terkeluar tak kata, tangan mula merata. Dia tak? Lawan peluk erat-erat, nafas naik tersekat-sekat. Pasal tu, usah dipedulikan Allah dan malaikat. Apa yang penting kita nak buat, kita buat. Bila mereka buat, perut kempih jadi bulat. Ni jadi maklum. Lepas 9 bulan, beranak rata tu. Rata tu maklum. Tu yang hujung tahun tu kita duk baca berita. Ada pembuangan bayi di sini. Ada pembuangan bayi di sini. Sebab apa? Proses pembuatan bulan 2. Valentine. Ni. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Inilah benda yang iblis suka. Dan lagi sabda Nabi SAW. Maksudnya, orang yang bermain-main dengan melontarkan dengan batu adalah daripada perbuatan kaum Nabi Lut. Ni yang pertama. Dan juga berlumba-lumba di atas keldai. Perangai yang tak elok. Mengadu burung merpati. Mengadu anjing. Mengadu kibas. Burung dan ayam. Dan masuk ke dalam bilik mandi bertelanjang. Dan mengurangkan timbangan. Ni semua perangai kaum Nabi Lut. Kerja buat kaum Nabi Lut. Kita tak buat apa lah. Kali masuk belayak haram tak pakai apa. Masuk. Termasuk. Dia kata tak Ustaz, tak ada siapa. Tak ada siapa pun. Hoi tuan-tuan. Kalau pergi hotel hak mahal-mahal tu, saya biasa tidur sekali maklum. Saya pergi ceramah ada satu tempat mereka pergi hotel tu. Dalam belayak ada cermin keliling. Pengen nak mandi pun sayang. Dia nampak lagu orang duk tengok kita. Padahal kita. Nak terkencin, pergi duduk atas jamban. Nampak kita seketui depan. Tobat tak terkeluar maklum. Nampak lagu tu lah kita. Tu satu pasien lagi hak jenis hotel tu. Hak dia pakai cermin keliling. Hak jenis nampak dalam tu. Oh yang tu lagi celaka belum nak mandi tak boleh. Terai pula. Bukan jenis terai tutup betul. Hak terai jenis duk terbang lagu tu. Dia bagi bilik kat kita. Kita duduk dengan terima. Nak buat lagu nak pada buka bilik satu lagi. Hampir duduk sebelah. Aku duduk bilik ni mana boleh mandi lagu ni. Ada juga. Hak jenis bilik lagu tu Pak Long. Baru menikah syok lah Pak Long. Baru menikah syok lah. Mau lama menikah Mak Long cemuih dah. Mak Long nak Mak Long tengok Pak Long pun nampak serupa tunggih. Mak Long. Pak Long tengok Mak Long pun serupa tung drum. Nak buat benda apa dah Mak Long. Ni. Hak jenis duk masuk belayak jenis tak pakai apa. Hak ni pun perangai tak elok kata ni. Maka tiap-tiap yang tersebut itu, hak perangai hak duk buat tu, adalah perbuatan kaum Nabi Allah Lut. Ni, hak yang dia duk abak kesat ni. Hak duk abak ni perangai siapa? Perangai kaum Nabi Lut yang kita kena tinggal. Dan seksaan yang dikenakan kepada orang-orang yang tersebut itu, memadai dengan perempuan sesamanya tiada berkehendak kepada lelaki dan lelaki sesamanya tiada berkehendak kepada perempuan. Ni balasan dia akan mai ni golongan yang perempuan dia tak berkenan dekat jantan, dia nak kepada perempuan. Yang jantan dia tak mau kepada perempuan, dia nak kepada jantan. Oh, dia mai. Zaman ni jadi tak? Jadi. Syiah ada negara yang mewawarkan dan mempromosi perkahwinan sesama sejenis. Dia tak mau. Perempuan tengok jantan. Dia kata, tak ada nafsu. Dia tengok perempuan. Dia berkenan. Ni, dalam negara kita jadi tak belum? Jadi. Cuma tak tahu tak mana. Sama-sama perempuan ni, sama-sama perempuan. Dua-dua perempuan. Kalau hak yang perempuan belagak jantan tu, lain pula. Ni sama-sama perempuan. Tu tak kira hak belagak sama jantan, perempuan belagak jantan. Saya kena dekat, RNR.
Sungai Buloh. Kita nak keluar daripada surau. Surau arena Sungai Buloh tu. Nak pergi naik kereta tu. Dia main belah kita. Dia duduk main telefon, dia tak nampak kita. Dia belah bahu kita. Dia kata perempuan yang belagak jantan ni. Dia tengok pun tahu kata perempuan. Tengok pun tahu. Dia tak maklum. Hang tak duduk belagak lah. Mau aku tangkap hang awak masuk belayak. Suruh hang kencing diri. Tobat tak boleh. Tak ada buat benda lain. Jom hang masuk belayak jantan. Hang kencing diri tu. Kalau boleh. Hang tak duduk belagak lah. Dia belah kita. Kita pun Allahu Akbar kita pun. Kita pun Allah. Sorry. Kita pun sorry lah. Dia pun tengok. Lu brother. Amboi. Lu brother. Dia tak tengok batu cincin kita. Batu cincin ni duduk dalam mulut hang. Pak Long. Tengok batu cincin ni pun orang tahu dah kita ni bukan kosong. Dia tak tengok batu cincin kita, Mak Long. Saya ada satu cincin tu. Saya pergi ceramah di Kelantan. Mereka hadiah berfuang. Saya nak pakai. Tadi ni bini pergi sembunyi. Tak mana tadi meluat. Tengok saya duduk pakai. Oh, tengok batu cincin tu, Pak Long. Pak Long nak lena pun tak berani malam ni. Dia belakang kita. Dia kata, lu apa hal, brother? Ambo. Saya pun, mula aku minta maaf. Abang itu saya kata ni, siapa belah siapa? Siapa belah siapa? Saya kata. Dia buat kemas. Saya kata, hang tak ada buat kemas, aku tak heran kan. Hang tu perempuan. Terus dia kata, hang tu perempuan. Oh, ni tak ada kisah. Dia belah bila tu. Kalau dia cakap banyak, saya nak ajak dia masuk beliak. Hang try kencing diri tengok, aku nak tengok boleh ke tak? Hang tak ada belagak jadi jantan. Kita berkata kencing diri, Pak Long. Bergantung ke atas pun boleh kencing lagi kita ni. Hang tak tengok. Kencing diri, hang nak belagak dengan aku. Kita ragas tu pun boleh kencing lagi, Pak Long. Jangan awak main tengok batu cincin lah. Ni bukan kosong punya ni. Saya bukan tok ayah. Ada cerita orang ni viral. Ada satu tok ayah. Saya tak tahu lah tok ayah ke tak di balik ni. Cerita saya ceramah. Lama dah. Kan saya jenis ni lah. Saya main-main saya jamak setiap. Lepas jamak saya keluar pergi. Lepas bawa makan dalam bilik tu. Ngurusi tu bawa terminal musim masuk. Ada satu Pak Long tu. Misal ni Pak Long. Hujung misal dia boleh buat mata golok. Dia punya melengkui ni. Kalau kepak misal dia boleh pergi buat mata golok. Dia pakai baju merah kepiah lagu tu. Dia buat tangan lagu tu. Batu cincin jangan duk kata tak ada kepak jari. Dia letak tu dia buat gitu. Saya masuk Assalamualaikum. Saya masuk duduk. Dia pun. Saya ada hamba belagak gitu mampu pergi hang. Saya pun duduk. Saya pun duduk main telefon. Dah dia tak mau cakap. Kita bercakap dia marah. Tengok batu cincin dengan misal pun serayau. Cengih Pak Long tengok muka. Duduk saat dia tanya saya. Apa habang? Suara besar tu ya Pak Long. Mau tengok kemisal dengan batu cincin tu. Boleh lari malam Juan. Keluar tu apa-apa. Cik kata teratu ya orang. Mau ke tengok belagak tu orang kuang besar ni ya. Apa-apa kan. Apa-apa. Apa lagu tu ya. Kita bukan belagu tu. Nampak kemas tu orang halui. Ni dia ada Pak Long. Dia jenis berkenan. Sama-sama sejenis. Sama dengan jantan pun. Dia berkenan. Sesama sejenis. Lagi panjang. Misalnya lagi steam dia tengok. Oh kacau belum. Kita tengok jantan. Kita berkenan ke tengok jantan? Hak duk berkenan. Ni berkenan nak buat menantu. Pak Long tengok Pak Long kenal lah nak buat menantu. Hang ada orang tak lagi. Berkenan nak buat menantu. Nampak hang ni tertib. Allah. Tertib lah. Jalan kot depan ni gagah tak tertungging yang punya tunduk. Kan? Kita ni duduk jalan depan. Orang tua duduk pesan, tunduk jangan sampai lebih daripada rokok. Ni tertungging. Tak, kepala pusing bila kutuk baru dia mangkit di sana. Punya tertib budak ni. Punya tertib ambuhan. Tengok perempuan ni pun Allah maklum kenal lah. Tengok hang nak buat menantu. Allah, tertib lah. Tak cawan atas piring tak bunyi. Angkat talam tak bunyi. Ni Allah maklum menantu kat rumah tu kongkang. Serupa duduk atas tu kapal semut flotilla. Kongkang. Ni tak tertib. Maklum berkenan lah kat hang. Berkenan nak buat apa maklum? Nak buat menantu. Dia tak maklum?
Ni dak bukan berkenan nak buat menantu, berkenan nak buat pasangan. Ada belum? Duk kerja dekat satu syarikat dengan bos dia ni pula jenis hubungan sesama sejenis. Lah kan dia jadi. Balik main kampung, mak kata ni mak nak suruh hang kahwin, tak mau mak, cik tak mau kahwin lagi apa? Cik tak mau kahwin. Sebab apa tak mau kahwin? Tak apalah cik dah selesa dah hidup. Hei, hang dah umur 30 lebih tak menikah lagi, kena menikah. Tak mau. Cik, ada kawan sejenis. Ni cerita ni saya bisa jumpa. Balik daripada luar negara punya cerdik lah. Jadi semua jenis. Yang ni Allah Ta'ala balakan kepada kita. Sebab apa? Perangai kaum Nabi Lut tu kita duk buat. Maka pada ketika itu, mereka tiada malu dengan Allah Ta'ala dan mengekali atas melawan Allah Ta'ala dengan maksiat yang tersebut itu. Pada masa tu, dia main zaman tu apa dia? Zaman orang dah tak malu dengan Allah Ta'ala. Ni dia. Kita kalau tak malu dengan orang pun korang-korang malu dengan Allah Ta'ala belum? Tak, dengan Allah Ta'ala pun dia tak malu. Pagi tadi saya mengajak, saya sebut, ni saya ulang balik malam ni tadi. Allah Ta'ala ni kalau dia tu, Allah Ta'ala ni dia punya jaga kita belum? Kalau kita ni buat lagu tu ke orang, dan orang buat lagu mana kita buat ke Allah Ta'ala, saya rasa kita tak tolong dah. Faham tak belum? Allah Ta'ala jaga kita. Cuba tengok Allah Ta'ala jaga kita. Dia bagi apa yang kita nak. Yang dia nak kita bagi. 5 kali mai jumpa aku sehari semalam. 5 kali mai jumpa aku. Jumpa tak mana? Semayang. Rezeki kita dia jaga. Celek-celek biji mata dia bagi balik apa yang hang tidur semalam dia tarik. Hang celek saja biji mata, dia bagi balik ke semua. Tapi kita ada nak terima kasih 2 rakaat ke dia? Tak Ustaz, saya ni Ustaz masalah saya satu. Hang masalah apa? Saya subuh ni saya tak boleh makik. Sebab apa hang tak boleh makik subuh? Tak sebab saya duduk lena lewat. Siapa suruh hang lena lewat? Hang lena lewat, dah hang tahu kata hang ni tak boleh makik pagi disebabkan lena lewat. Perbuatan hang lena lewat tu berdosa. Ni saya nak hukum dia. Kita dah tahu dah kita tak boleh makik subuh kerana tidur lewat. Aku yang tak makik subuh ni bukan pasal apa, pasal tidur lewat. Perbuatan hang lena lambat tu berdosa. Sebab kerana hang buat benda tu hang tak mayang subuh. Saya tak Ustaz, saya bukan lagu tu. Tu hang lagu mana pula? Saya ni lena pergi pergi apa pun subuh tak angkit. Hang cubalah lena awal. Ustaz, kemarin lena dah. Lepas asar saya lena dah Ustaz. 8 suku juga jaga pagi tu. Tu punya nak mayang subuh tu. Maghrib Malaysia tak mayang dah. Kes nak mayang subuh. 8 suku juga dia mangkit. Ada orang jenis ni belum? Dia ada orang jenis ni. Ada tak belum? Ada. Hang lena pergi pukul apa? Dia 8.45 baru dia jaga. Tak apalah. Hang dah buat lagu mana dah hang penyakit lagu tu. Hang jaga tidur. Benda yang pertama hang buat, ambil yang mayang. Qada balik. Ni hang mangkit, hang duk tengok telefon, hang duk tengok tu baru. Tak mau. Jaga tidur. Jangan duk kira apa. Mangkit Allah. 8.45. Terus masuk dalam ayat, ambil ayat semayang, mai qada. Lepas mayang doa lah, ya Allah. Ampunkanlah dosa aku, ya Allah. Ampunkanlah dosa aku. Nak buat lagu mana? Doa pun tertib lagi. Jangan duk tutup sembang lagu hati dengan mak hang. Ya Allah, oi. Tak tahu nak buat lagu mana dah ni. Ni duk doa ni. Tidur awal makin lambat. Tidur lambat tambah telah lah. Hang pun faham aku lah, ya Allah. Itu dia bercakap lagu mak dia. Doa. Nak buat lagu mana? Kita ni jaga-jaga Pak Long. Allah bagi balik benda yang dia tarik waktu kita lena tu. Pak Long lena malam. Pak Long ingat tak benda? Tak nak ingat. Pak Long hutang orang pun Pak Long lupa. Orang hutang Pak Long pun Pak Long lupa. Pak Long tahu ke Pak Long lena tu Pak Long buat apa? Tak tahu. Tak tahu. Cuba bayangkan kalau mangkit-mangkit Allah Ta'ala kekalkan. Lupa tu dia tak main balik. Lupa terus. Boleh tak Allah Ta'ala buat? Boleh. Tapi Allah Ta'ala buat? Tak. Hang tak boleh ke 2 rakaat ucap syukur kat dia? Pak Long,
Kita kalau kita duduk ni buat baik dengan orang. Kita buat baik dengan orang. Orang susah kita tolong. Orang miskin kita bantu. Orang sakit kita tolong. Tiba-tiba mereka ni Pak Long, pagi-pagi duk main makan terkedarah kat rumah kita. Lepas tu kita suruh buat apa, dia tak heran. Tu dia nak main makan pula kat rumah kita. Kita nak bagi lagi Pak Long. Tobat tak bagi dah. Tapi Allah Ta'ala dah. Tu yang kata penyayangnya Allah Ta'ala ni. Pengasihnya Allah Ta'ala. Hang buat tak peduli kat aku pun tak apalah. Aku belah hang. Tu yang kata sayangnya Allah pada kita lebih pada mak pak kita sayang kat kita. Ni dia Pak Long. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jagalah kita ni. Jangan jadi golongan yang tidak mensyukuri nikmat dia. Amin. Maka Allah Ta'ala balikkan atas kepala mereka. Dan dibalikkan negeri mereka oleh Jibril. Diangkat ke langit. Kemudian dibalikkan yang atas ke bawah. Dan yang bawah ke atas. Kemudian dilontar oleh malaikat dengan batu. Yang dibakar dengan api neraka. Daripada langit hingga hari kiamat. Na'udzubillahi min. Dan lagi hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahul mutasyabbihina minar rijali bin nisa' wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Allah Ta'ala melaknat orang-orang lelaki yang menyerupai perempuan dan orang-orang perempuan yang menyerupai lelaki. Sebab apa? Hang berlawanan dengan hakikat kejadian hang. Allah Ta'ala laknat. Orang perempuan nak duk belagak nak jadi orang jantan. Orang jantan nak duk belagak nak jadi lagi orang perempuan. Hang ni Allah Ta'ala lahirkan hang sebagai wanita. Hang jadi wanita. Hang Allah Ta'ala lahirkan hang sebagai orang jantan. Kena jadi orang jantan. Ni dia operate jadi. Saya bisa jumpa waktu saya pergi ke Hatnyai. Ni cerita 2 tahun lepas. 2 tahun lepas. Tahun lepas. Masa dalam pengembaran tu yang saya berlakon filem Benih tu dengan Wan Maimunah. Waktu tu satu hari tu saya pergi ke Hatnyai dengan Wan Maimunah. Apa semua kru-kru ni lah. Pergi makan di Hatnyai. Dia ajak makan di Hatnyai, pergi lah. Masa duduk satu kedai di Hatnyai, duduk makan di kedai di Hatnyai tu. Duduk makan. Adalah satu, kita nak sebut darai lah kot. Darai lah. Bahasa moden dia panggil apa? Itulah pok-pok BGBT tu. Tahu BGBT? Orang tua kot dia yang tak arti saya nak sebut LGBT. Dia tahu tak tu pok-pok BGBT. Kita pun duk heran datang apa BGBT ni. Oh LGBT. Pok-pok pondan ni dia tegur Wan Maimunah. Saya pun duk makan, saya duk tengok apa. Naik tak kereta saya tanya dia, ibu, siapa dia tu? Dah, ibu tak kenal dia kata. Dia pun tegur ibu. Oh. Lepas tu pondan tu. Pondan je. Dia nak pergi mana tu? Wan Maimunah kata, dia tanya mereka, nak pergi mana? Mereka nak pergi ke Bangkok. Nak pergi operate. Nak pergi operate ni, hak jantan tu, mereka nak pergi belah, tolak masuk dalam, bagi jadi hak perempuan. Belum. Tanya Wan Maimunah kata, tak macam mana? Nak operate tu, nak buang ke? Tak. Mereka kata, operate, buat lubang, bagi dia masuk, tolak masuk dalam lubang. Simpan kot dalam. Tambah paip kencing kot mana orang tak tahulah. Dia operate jadi balik orang perempuan. Saya kata boleh buat tu. Boleh lah kot. Dia pergi buat. Dia simpan Pak Long. Lepas tu nanti kalau dia tua-tua dia sedap, dia pergi operate buat keluar balik. Kot tu lah kot. Dia bukan dia kerak buang. Tak, dia simpan. Pak Long. Kata dunia law ni. Tu yang kata dunia law ni Pak Long. Hak dia tak boleh buat hidup balik orang mati lah. Hak lain dia boleh buat Pak Long. Dia boleh buat Pak Long. Semua ni bagi ada duit ya Pak Long. Sihat. Tak kau hak dia nak
dia pi operate, pi buat masuk, buat tu dia adjust bagi jadi hak perempuan. Weh, kacau. Okeylah. Hang pi operate, hang buat lagu perempuan. Pak Long. Yang mereka tak boleh ubah dua benda, Mak Long nak. Mereka tak boleh ubah. Yang pertama, mereka tak boleh ubah suara. Suara ni kita dengar, tahu dah kata jantan. Mula duk makan tu, excuse me. Eloklah tu orang perempuan. Hantar belahak tu. Oh, tu dia keluar jantan. Yang tak boleh cover ni belahak dengan bersin. Dia keluar jantan, Mak Long. Dia keluar jantan tu. Yang kedua, Pak Long, yang mereka tak boleh buat apa dia? Bentuk badan. Bentuk badan ni kita tengok, kita tahu tak orang tu jantan ke perempuan, Mak Long? Kita tahu tak? Tengok kat belakang pun kita tahu dah. Hak ni perempuan, hak ni jantan. Walaupun mereka buatlah lagu mana pun. Macam saya tengok di Kerabi tu. Masa tu saya pergi tu adik saya, 2 orang jantan tu. Dua-dua trona. Masa tu, lah nikah dah seorang lagi nak trona. Kami berjalan, 3 orang. Jalan-jalan lintas ke depan tu. Adik saya tanya, hang tengok tu. Tu perempuan ke jantan? Pondan ke perempuan? Saya pun berhenti duduk tengok. Yang lepas tu duduk dalam member tu, saya duduk dalam ni. Dia kata, adik dia, tu perempuan. Dia kata, hang mata buta. Dia kata, hang mata buta. Dia kata, jantan. Siapa kata jantan? Tak nak perempuan. Dia kata, tak jantan. Duk jantan perempuan. Mai siapa pun kata, Assalamualaikum Ustaz. Jahanam. Ni saya nak pesan kat Pak Long, kalau jumpa saya luar negara, jangan duk tegur sangat lah Pak Long. Mau Pak Long tegur di masjid elok. Ni dia ambil depan darai tu, duduk tengah perempuan jantan. Assalamualaikum Ustaz. Hilang tu. Tapi nampak tu. Duduk. Lepas tu mereka beralih. Mereka masuk. Saya kata, jantan. Tengok kot ni, Mak Long tahu kata jantan. Hang tak hidup berlakon lah. Tapi tak tahu. Hang nak operate tara mana? Hang nak ubah kejadian Allah. Tak boleh. Sama dengan orang perempuan pun belagak nak jadi jantan. Orang tengok bentuk badan pun orang tahu kata hang perempuan. Tak ya? Tak mana tu Imam? Sambung sikit lagi. Dan lagi sabda Nabi SAW. Jam dah tu Imam no? Sikit lagi ya. Sikit lagi. Dapat habis buang lah. Lepas tu bulan depan kita main tengok tajuk lain tak? Sesiapa yang mati sedangkan ia berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Allah Lut alaihi salam, ia tiada duduk di dalam kuburnya melainkan seketika. Dia duduk dalam kubur, dia duduk buat perbuatan Nabi Lut. Kaum Nabi Lut ni apa dia? Dia duduk. Kemudian disuruh oleh Allah Ta'ala kepadanya malaikat yang menyerupai dirinya itu seperti burung helang. Maka ia menyambarkannya dengan 2 kakinya dan dicampakkannya kepada negeri kaum Nabi Allah Lut dan disuratkan atasnya dahinya orang yang terputus daripada rahmat Allah. Siapa hak duk buat perangai kaum Nabi Lut tu? Bila dia duduk dalam kubur, Nabi kata, dia duduk tak lama, dia duduk saat. Tiba-tiba Allah Ta'ala hantar main malaikat yang menyerupai diri dia. Malaikat tu menyerupai diri dia. Malaikat tu macam burung lang. Sambak dia ni. Dan tertulis atas dahi dia ni. Inilah golongan yang terputus rahmat Allah. Kasih sayang Allah tak dapat dah kat dia. Sebab apa? Perbuatan dia. Perbuatan dia apa dia? Duk buat lagu perangai kaum Nabi Lut. Dan lagi sabda Rasulullah SAW. Maksudnya, didatangkan pada hari kiamat dengan kanak-kanak yang belum balik 3 kepala baginya. Hari kiamat mai Allah Ta'ala bagi hantar mai satu budak yang belum balik. Budak ni ada 3 kepala. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada mereka, siapa ini? Allah Ta'ala saja tanya. Awak Allah Ta'ala tak tahu ke? Dia yang buat. Dia tanya, nak bagi hak duduk dekat padang mahsyar tu tahu. Siapa dia ni? Maka mereka menjawab, kamilah orang yang teraniaya. Budak yang 3 kepala ni kata apa dia? Ya Allah, kamilah orang yang teraniaya, ya Allah. Kami ni orang yang teraniaya. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada mereka. Allah Ta'ala kata kat mereka, siapa yang menganiayai kamu? Siapa yang buat aniaya dekat hampa ni? Siapa dia? Maka mereka menjawab,
Bapa kami yang menganiayai kami. Yang aniaya kepada kami ni, ya Allah, pak-pak kami. Sebab apa? Mereka mencampak kami di tempat orang yang suka mewatikan kami daripada duburnya. Pak kami hantar pergi, jenis suka ni dekat tempat yang duduk balas, kat belakang. Tuan-tuan, siapa yang bisa duduk di asrama, dia tahu benda ni. Pak Long ada pengalaman, anak-anak tanya anak-anak duduk di asrama. Pak Long, benda ni biasa Pak Long. Mau tak pandai jaga, mereka balas Pak Long. Tanya kawan-kawan duduk di asrama ni. Hona. Kalau tuan-tuan duduk tengok cerita hak baru ni yang duduk MRSM, sekolah-sekolah asrama penuh tu pun honak tambah hak sekolah agama. Sekolah agama ni dia tak ada asrama penuh, yang dia ada asrama ketat. Hak pi mengaji ni, mengaji agama ni Pak Long semua, hak tak apa cukup segi. Pi hantar pergi sekolah agama, hak cerdik-cerdik dia tak hantar. Jadi duk buat di sekolah agama yang boleh nama sekolah agama. Ni realiti. Hak anak cerdik dia pi hantar mengaji hak bidang-bidang lagu ni. Hak anak dia pun gelong, dia mai hantar, dia kata, ustaz, saya nak mai hantar anak dia mengaji agama lah, ustaz ajaklah sekolah ustaz noh. Awak belum yang ni pun pergi minta kat sekolah lain pun semua tak terima, mai hantar ni lah. Korang-korang mati ni dia boleh baca Fatihah kat saya pun jadilah. Bisa jadi zaman tu. Dia mai hantar anak dia masa tu, saya duduk dengan ayah saya ni, cerita saya pun masa tu baru habis mengaji. Dia tutup imam dia mai. Nak mai daftar anak. Mai hari Sabtu pejabat mana buka. Assalamualaikum. Saya duduk bawah pokok asam dengan ayah saya dekat rumah. Waalaikumsalam, ayah saya kata. Oh ustaz, ni mai ni nak hantar anak mengaji. Ayah saya kata pejabat tak buka. Tak apalah, saya mai ni dulu nak ambil borang. Ayah saya kata mai esok rehat sekolah buka. Saya pun ambil duduk tengok anak dia nampak lagu 3 suku. Tapi saya tak kata apa. Saya kata ada tak keputusan UPSR zaman tu? UPSR ada tak? Dia pun bagi. Saya pun buka-buka UPSR tu. Haram 1A pun tak ada, E ke semua. 5 mata pelajaran tu E ke semua. Saya tengok dia nanti dia kata bagus hak nak hantar ni pun. Saya pun pergi tanya budak tu, saya kata amal tak? Depan ayah saya, depan pak dia. Saya kata E ke semua hang? Dia pun nak kenyih. Saya kata hang buat lagu mana yang E ke semua ni? Dia jawab, dia kata dia duduk kau. Abah pergi ambil lah kali keputusan, orang lain ambil dah. Dia kata dia jawab lagu tu. Dia kata, ambil duduk kau. Abah pergi ambil keputusan lah kali. Orang ambil dah. Saya dengar-dengar. Saya kata, kacau dah ni. Kacau Saya tanya Tok Imam. Saya tengok Tok Imam tu. Tok Imam tu kata, ustaz, dia lo ni. Waktu terbit-terbit tu dia demam panas. Dia kata, dia ada lah syok-syok lagi. Hak syok tu nak hantar mengaji agama. Hak tak syok, dia tak hantar mengaji agama. Bila mai hak syok tu Pak Long jenuh belah. Hak tu yang orang suruh tidur atas katil, dia tidur atas siling. Syok lah tu. Anak dia tu, saya waden. Malam tu kita masuk pukul 12, duduk suluh lah dalam atas katil tu. Nak bilang budak. Bilang-bilang tak ada. Weh, kacau ni. Cari pukul 3 pagi, tak jumpa. Tengok-tengok tu, hak yang lubang siling daripada naik wiring tu, ada kursi. Saya nak naik takut siling runtuh. Gerak budak kata hang naik sat. Suluh duduk lena atas siling. Lena atas siling. Gerak tanya hang lena apa siapa kat atas. Dia kata bawah hangat. Depa duk kacau, dia kata depa duk ikat kepala dia tu. Tarik pijai dekat katil tu. Tidur atas siling. Oi, kata kacau. Hak mai jenis ni Pak Long. Hak tu yang kadang-kadang duk buat perangai nama sekolah agama yang dapat. Tidak tuan-tuan. Hak cerdik tak mengaji. Tara hak cerdik tu pun macam-macam. Tambah hak yang tak apa nak cerdik ni macam-macam lah. Perangai ni ada. Ni mereka kata, kami teraniaya oleh bapa kami. Wallahu a'lam, bulan depan kita mai. Kita baca bab yang ke-6. Siksaan bagi orang yang memakan riba. Bukan makan teh riba. Makan riba. Kita mai tengok pula pada bulan depan insya-Allah. Jadi saya edarkan doa kepada tuan-tuan untuk kita baca sama-sama. Kita tutup
majlis kita ni dengan doa biasa. Dan tuan-tuan duduk untuk saya nak bagikan amalan kepada tuan-tuan bulan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Warzuqna ilma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.